Hello guys, welcome to my channel. Korang, saya ada berita baik untuk subscribers, iaitu channel ini akan mengadakan giveaway sebanyak RM250 untuk 5 orang pemenang. Tetapi ada syarat. Syaratnya, korang kena bantu channel ini mencapai 10,000 subscribers. Jadi kepada yang baru saja menonton channel ini dan belum subscribe, korang perlu tekan tombol subscribe sekarang agar tidak terlepas peluang menjadi pemenang giveaway ketika channel ini mencapai syarat tersebut. Okey korang, seperti biasa, saya nak kongsi satu aplikasi terbukti membayar bernama Boataway. Kita dah pun masuk ke dalam aplikasi. Kalau korang baru download, korang perlu isikan nama bagi melengkapkan profil korang. Kat sini, saya dah pun lengkapkan profil saya. Jadi tanpa berlengah, saya akan tunjuk cara bermain aplikasi ini. Baiklah, saya akan tekan play untuk aktifkan aplikasi ini. Saya akan bermain selama 15 minit dan nanti kita akan tengok berapa hasil koin yang dapat saya kumpul. Korang tengok sekejap ya. Selepas saya tunjuk kumpul koin, saya akan tunjuk bukti withdraw dari aplikasi ini. Sekarang dah 5 minit berbaki 10 minit lagi. Sudah masuk 10 minit, baki 5 minit lagi. Korang tunggu tau, sikit je lagi. Baiklah korang, saya dah pun bermain selama 15 minit dan berhasil mengumpul sebanyak 18,000 koin. Saya akan akhiri aktiviti mengumpul koin ini dan beralih kepada withdraw. Okey korang, saya akan tunjuk withdraw serta bukti pembayaran ke dalam aplikasi TNG. Saya masuk ke dalam menu withdraw. Seperti biasa, saya akan pilih TNG. Tekan confirm. Dekat bahagian account number, korang isikan nombor phone korang yang sudah berdaftar dengan TNG korang. Dekat bahagian amount pula, masukkan berapa nilai yang korang ada. Macam saya ada 1.79 sen dolar. Jadi saya akan isikan sesuai dengan jumlah yang saya ada. Kalau dah lengkap, tekan verify. Tekan confirm sekiranya nombor phone dan jumlah yang hendak dikeluarkan adalah betul. Saya telah pun berjaya membuat permohonan pengeluaran duit dari aplikasi ini ke dalam TNG saya. Baiklah, saya akan tunjuk bukti pengeluaran. Kat sana saya ada membuat pengeluaran bertarikh 24 Jun pada jam 6.16 minit pagi berjumlah 1.79 sen dolar. Sekarang kita akan berpindah pula ke tangkap layar aplikasi TNG. Saya telah pun menerima sebanyak RM7.49 pada tarikh yang sama, iaitu 24 Jun pada jam 4.25 minit petang.
Dan jika kita lihat pada tukaran mata wang, ianya berjumlah RM7.69, namun yang saya terima tadi berjumlah RM7.49, tetapi itu wajar kerana ada caj pengeluaran sebanyak 0.2%. Baiklah korang, kita dah pun berada di penghujung video. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe. Dan jika korang berminat nak cuba aplikasi ini, korang boleh download melalui link yang saya sediakan di kolom deskripsi. Bye, jumpa di next video.